Okey ya. Jadi kita tak pasti ya video ni milik siapa. Tahulah Orang depan orang belakang. Jadi kita tengok. Tahulah berapa. Tengok labu. Dah agak tadi. Bau merah tu. Makan cik. Makan slow-slow tu kan. Oh. Ha. Halus, jaga Rai. jaga. Halus. Sini tak ada kayu, biarlah letak dia makan. Jaga. Jaga orang depan jaga orang depan. Buat kejut pula lah. Dia bau merah makan tadi ni. Tengok agenda nak buat. Ya, jumpa ayamku. Lama tak jalan kembali. Gabar sini buat bawang merah. Kita tengoklah. Betul tak betul sangkaan dia. Mak dah nak pegang. Bawa ambil kat luar sikit sebab nak dapat bawang merah. Kat luar. Sebenarnya ngai tepi tadi nak cik bawang kuning je. Tapi tak mau dia. Ada orang tua ngai sini ni. Ha? Tempat orang tua ngai ni. Tak nak ni. Tak gila menjala di bawah tadi. Tak pergi lah. Okey, ni tempat kita memang ni spot kita ni. Spot bawang kuning. Tapi kebanyakannya spot ni bukan 50-50 dah. 10-90. Ini sebut meter lagi ni ada lawa lah. Banyak kayu timbul ni. 5 kaki lagi sebut ni. Lawa ni lah. Senyap. Kita dah pengunjung-pengunjung lah ni. Tapi tu lah.
Aduh, hari ni tak ada strike bawang kuning sangat, seekor je. Tak ada asi yang melampau-lampau. Asi tu ada tapi yang melampau-lampau. Tapi kita jangka air makin ke atas dia makin sejuk. Makin ke atas makin sejuk. Itulah. Bila makin sejuk ni bau ni dia kurang aktif sikit lah. Kawasan pun masih luas lagi. Tunggu dia kecil sikit, surut sikit lagi. Jadi terima kasih ya kerana setia menonton. Tapi kita dapat jugalah dekat 10 ekor. Bukanlah tak ada, dekat 10 ekor tu ada. Cuma bawang merah ni kita tak berapa nak teruja sangat lah bawang merah ni. Kita suka bawang kuning. Color kuning dia tu, dia punya vibe tu. Yang power color kuning ni Cikgu Saleh lah. Memanglah dia power. Dia pergi masa air tengah besar, air tengah melaut tu dia pergi. Bawang kuning memang banyak lah keluar masa tu. Jadi kita ambil pot-pot teduh je dah. Malah dah panas ni. Ni cabaran ni. Tapi umpan tetap power. Mana-mana yang nak umpan tu boleh terus ke TikTok umpan tapar Raja Baung. Kita buat promosi ni. Promosi ni lama jugalah kita buat promosi untuk semua kaki-kaki pancing sahabat-sahabat kita regular customer Raja Baung. Jadi bolehlah pergi ke sana. Mak B buka tak? Sebab kita ada pesan ke Mak B semalam. Tidak berjalan. Okey, kita test minit-minit akhir ni. Aung mana duduk ni? Sini dulu. Kalau ada minit-minit akhir ni. Ada lagi. Pasal sini pasir biasa minit-minit akhir ni. Dia makan ni, jaga weh. Jaga. Macam sikit makan ni. Ada makan lagi. Sekejap lah. Dia lepas ni. Tak angkat ni. Oh, sejuk dengan air. Sejuk dengan air ni. Pastikan kurang aktif. Sejuk pun. Sampai sejuk dulu. Sampai sejuk lah. Makan ni halus sangat. Kita ni halus. Ada bawa kayu lah.
Yang tu tak halus. Yang tu tak halus. Baru minta bau merah lagi. Yang tak halus, bau merah lagi. Banyak betul bau merah saya 1/2 kilo ni. Bau merah saiz 1/2 kilo. Mana duduk bau kuning ni? Tu lah ingat bau kuning juga. Duduk alut cak. Memang tahu dah. Memang kalau makan sikit-sikit ni bau merah. Sekejap. Okay. Let's go. Jom. Okay, kita test minit-minit akhir ni. Tak boleh cuba dah. Awak mana duduk ni? Sini dulu. Kalau ada minit-minit akhir ni. Ada lagi. Pasal sini pasir biasa eh. Minit-minit akhir ni. Dia makan ni, jaga weh. Jaga. Macam sikit makan ni. Ada makan lagi. Sekejap lah. Dia lepas ni. Sejuk dengan air. Sejuk dengan air ni, pastikan kurang. Sejuk pun. Sampai dah sejuk dulu. Sampai sejuk lah. Ada makan-makan. Ada makan-makan tengah-tengah hari ni.